Assalamualaikum semua. Jom kita sama-sama semak bacaan surah Ar-Rahman. Boleh buka muka surat 532 ya. Dekat sini bila kita wakafkan kat situ rupanya ramai orang dia salah baca ya, dia tidak berikan kadar panjang yang tepat. Okey, boleh buka surah Ar-Rahman muka surat 532 ayat 39 kita fokus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Okey, saya baca dengan tempo yang agak perlahan tadi. Saya nak tarik perhatian anda kat tempat yang kita wakaf sebentar tadi, tuan-puan. Dekat iaitu berapa harakat? Yang itu 6 harakat. Dan apabila kita masukkan bacaan kita pada huruf nun, tuan-puan ya, jan. Okey, yang panjang tadi yang ada tanda misai itu 6 harakat, dan bila sampai kepada huruf nun sabdu, tuan-puan ya, jangan diberhentikan terus tapi panjangkan dia juga dengun itu sebanyak 2 harakat. Jangan dibaca jan. No. Lirikkan sikit dia punya dengung tu. Jan. Faham? Okay, anda belajar story ni, kalau you komen Allahu Akbar, like dan follow saya. Dan jangan lupa save video ini untuk anda rujuk di masa depan dan kongsikan dengan kawan dan keluarga anda supaya mereka dapat belajar juga.